walaupun kita berbeza pendapat, kita kena faham format show tu sendiri. It's all about persembahan dan vokal itu sebagai bonus, mana 40% saja. 60% goes to the persembahan. That is the most important part. Format program ialah 60% markah untuk persembahan, 40% pula untuk vokal. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan Datuk AC Mizal apabila juri program Talk to My Manager musim kedua itu mengulas mengenai kemenangan Anggerik yang dinobatkan sebagai juara malam tadi. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok Pop Arena Official itu, Datuk AC Mizal juga mendedahkan Cik B adalah pesaing utama Anggerik dari segi persembahan, tetapi faktor utama barisan juri memilih Anggerik adalah disebabkan persiapan rapi Anggerik yang tampil dengan koreografi dan lighting yang mantap. Kena faham juga, walaupun kita berbeza pendapat, kita kena faham format show tu sendiri. It's all about persembahan dan vokal itu sebagai bonus, mana 40% saja. 60% goes to the persembahan. That is the most important part. Bagaimana kita berilah persembahan adalah bagaimana mereka lakukan di atas pentas. Contohnya kita ada juga macam tadi macam Cik B, memang persembahan yang bagus. Tetapi kita nampak kat situ perbezaannya dengan Anggerik memerlukan persediaan yang tertib. Maksudnya koreograf dance, blocking, lighting. Kalau you tengok sebentar tadi, apa yang membuatkan dia lebih dahsyat adalah di mana lampu berada, di situlah dia. That is blocking dia betul, dia punya presentation dia betul. Daripada segi height memang Cik B memang itu 100% Cik B punya pemain, very high. So pemilihan daripada segi persembahan sebentar tadi, sahabat saya bersama dengan Cik Puan tadi, sebentar tadi kita pun agak keliru fikir yang mana satu. Tetapi bila kita cakap tentang persembahan, the readiness, persiapan untuk melakukan persembahan lebih kepada Anggerik, betul? Yes, you boleh cakap tak apa. Because Anggerik dia segalanya dia dah buat. And of course kalau kita ikut kematangan suara, bersesuaian dengan umur dia dan kemampuan dia dalam setiap genre. Kita dah nampak dah effort kat situ, macam mana dia bermula dengan Aisyah Retno di keyboard, dan dia ada susunan yang sangat terkawal dan sangat cantik. The blocking cantik lah, persembahan dia tertib. Maksudnya manager telah melakukan persembahan. Dekat sini juga dari segi persembahan yang kita nak tengok di mana macam mana manager mempamerkan kelebihan artis mereka dan menjaga kekurangan artis dia. Dekat situ kita nampak banyak perbezaannya. Macam saya kata tadi, 60% markah adalah daripada hasil persembahan. Hanya yang secara terangnya saya agak terkilan apabila sesuatu yang berlaku adalah yang mempunyai vokal yang kuat tidak mempamerkan sangat persembahan sehebat mereka yang tidak mempunyai vokal yang kuat. Right? So di situ kita dapat saksikan balance of performance pada final ini, di mana mereka yang vocally tak berapa kuat telah melakukan persembahan yang begitu baik. Tapi sayangnya orang yang vokal kuat tidak melakukan persembahan sebaik mereka yang telah melakukan persembahan. Apa yang sebelum? Ya, betul. So saya for myself, I'm speaking for myself, saya bersetuju dengan keputusan pada malam ini. Syukur Alhamdulillah, tugasan kami selama 10 minggu pun dah berakhir. Kita akan jumpa di Talk to My Manager Part 3. InsyaAllah. InsyaAllah.